Bisnes ni pulangan dia besar, tetapi untuk memperolehinya itu agak kerah kena kerja. Dan Nabi SAW bagi tahu pun perniagaan ini adalah satu punca rezeki terbesar. Walaupun bisnes kecil, tetapi bagusnya bisnes ni sebab pertama in terms of timing. Yalah awal-awal tu penat lah, of course lah. Mana ada orang start terus stable, tapi once dia dah stable sedikit, kita boleh bagi masa pada keluarga. Sebab tu kadang-kadang bos kita boleh pergi bercuti, kita tak boleh. Pasal bos yang start the business, bos yang susun the business, kita mengelola dan menjalankan. Kita tengok orang bisnes. Majoriti orang bisnes di Malaysia ni walaupun kecil ataupun besar, kita ambil lah yang sederhana, dia kenal orang-orang yang berkait dengan ministry itu ataupun orang yang dalam industri itu. Dan lalu dia menanam semangat membaca bagaimana orang ni boleh berjaya. Kerana kalau bisnes itu di takat itu sahaja ataupun di tahap tu saja, kita punya keupayaan nak bantu orang ni tak tinggi. Impian besar, usaha jitu, please lakukan bantu. Let's go.